dalam rumah ni bukannya aku seorang anak dara tak nak kerja dah. Sarah, kau di umur dah 29, sama bayang dengan suap kau, bila kau nak kahwin ni? Hai, nama aku Sarah. Aku seorang influencer. Tahun ni aku 29 tahun. Ini mak aku. Tengok tu, dia tak habis-habis bebel asyik suruh aku kahwin je. Boring lah. Yang sebelah dia pula, bapa aku. Dia seorang inspektor. Dia baik. Dia selalu backup apa yang aku nak buat. Malas nak cakap dengan awak ni. Sarah, bila kau cari kerja? Paling kuat busuk-busuk lah kau tak cari kerja, kau cari lelaki. Bolehlah mak merasa menantu. Si mak timah belakang rumah tu, dia punya berantu bawa pergi Switzerland. Mak pun nak juga lah rasa Switzerland. Sejuk merenyih dengan kau ni. Aku cakap dengan kau ni Sarah. Kau tak dengar ke aku cakap dengan kau ni? Bosan kau. Itulah kau. Aku cakap keluar. Itulah awak tengok pandangan awak ni. Perangai spesies awak. Kau punya cakap yang muka ikut saya. Aku dah lupa sama perangai. Weh, aku stres lah. Parents aku asyik suruh aku kahwin je. Kenapa? Kau tak jumpa calon lagi ke? Tak, aku tak nak cari kat mana. Apa kata kau guna apps ni? Tindas. Apps apa ni? Ni dating apps. Kat sini lah aku jumpa boyfriend aku. Oh, macam menarik je. Aku boleh cuba ni. Boleh? Boyfriend kau call. Ya ke? Okey lah. Bye-bye. Jadi, aku pun cubalah download apps yang Siti suggest tu. Lepas tu, termatch pula dengan seorang mamat ni. Nama dia Rahmat. Start dari situ, kita orang pun bercakap dan berkenalan. Macam mana kerja hari ni? Okey lah, Wak. Waktu rasa dia nak habis ni. Saya pergi dulu. Bye. Tapi... Awak, mak saya masuk hospital ni. Lah, ada apa-apa ke? Saya boleh tolong? Tak ada. Tapi nak kena operasi jantung. Saya tak cukup dalam 3,000 lagi. Tak apa. Saya boleh tolong awak. Terima kasih. Nanti saya bayar balik tau. Tak apa. Awak okey tak tu? Wait a minute. Rahmat? Aku bukan Rahmat. Awak lah Rahmat? Tak, nama aku Adib. Kita pernah jumpa lah. Kita jumpa dekat Tindas. Tindas? Mana tu? Ni awak. Kan awak? Rasa kau salah orang ni. Sebab nama dah lain, lepas tu nombor telefon tu bukan nombor telefon aku. Tapi ni muka kau. Mungkin ada orang pakai muka aku kot. Sebab aku pun tak main apps ni. Ya ke? Aku nak sama jogging ni. Kau okey kan? Okey, bye. Aku kena tipu ke ni? Seorang wanita berusia 26 tahun Nur Christina binti Aiman ditahan polis di kediamannya di Shah Alam pada Isnin lalu selepas disyaki menipu beberapa mangsa wanita dengan menggunakan wajah lelaki palsu yang dijana melalui teknologi AI.
menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Asisten Komisioner Ahmad Faizal Abdullah, suspek berkenalan dengan mangsa melalui media sosial sebelum meminta wang atas alasan peribadi. Hasil serbuan, polis turut merampas sebuah telefon bimbit, komputer riba dan beberapa kad bank yang dipercayai digunakan dalam kegiatan tersebut. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Kesesahan kerana menipu yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 10 tahun sebatan dan denda jika disabitkan kesalahan. Rupanya akulah salah seorang mangsa penipuan AI tu. Zaman sekarang semua benda tak boleh nak percaya, lagi-lagi yang dalam media sosial. Tak salah kita nak berkenalan ataupun berkawan dengan orang baru, tapi kita kena lebih berhati-hati supaya taklah jadi macam aku ni. Dah melayang 3,000. Ni semua salah mak. Kalau mak tak suruh aku kahwin, mesti semua benda ni tak jadi. Tapi nak buat macam mana? Benda dah jadi kan? So aku ambillah pengalaman pahit ni untuk jadi pengajaran supaya aku tak ulang lagi benda yang sama akan datang. Ini Sarah. App apa tu? Kau ni bila takut. Aiman.